Jemaah Menteri juga telah membincangkan berkaitan isu sekolah, dan tadi selepas solat Jumaat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah ditanya beberapa perkara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, dan saya sambung beberapa perkara tambahan kepada apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah sebut. Tadi beliau ada menyebut mengenai telefon pintar, mengenai kehadiran pihak polis. Jemaah Menteri telah membincangkan dan melihat kepada aspek omnipresence pihak PDRM, dan kenyataan penuh akan dikeluarkan oleh pihak KDN sejurus selepas ini. Ini bagi memastikan di sekolah-sekolah kehadiran anggota PDRM akan dapat memberikan satu signal bahawa sekolah-sekolah kita adalah tempat-tempat yang selamat. Pihak KPM juga akan mengeluarkan satu pedoman kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan spot check secara mingguan. Tidak pada hari tertentu tapi bersifat spot check, ya. Jadi anytime during the week.